Assalamualaikum semua dan good morning. Hari ini adalah hari ke-8 kami berada di negara Jepun. Setelah 5 hari kami berada di Sapporo dan sekarang adalah hari ketiga kami berada di Bandaraya Tokyo. Kami berjalan kaki dari hotel tempat kami tinggal menuju ke train station yang berdekatan. Kami dah sampai di Minoba Station, Tokyo. Kami dah sampai di Mitsui Park Makuhari, Hibino, Tokyo. Perjalanan mengambil masa lebih kurang 40 minit dengan menaiki tren. Suhu pada hari ini adalah 18 darjah Celsius. Mitsui Park Makuhari ini adalah outlet shopping mall yang terbesar di Chiba, Japan. Ianya mengandungi 140 store menjual fashion, sportwear, lifestyle good dan ianya juga berdekatan dengan stesen Kaihin Makuhari train station. Mitsui Park Shopping Mall ini juga berdekatan dengan pusat bandar Tokyo. Lebih kurang 30 minit jika menaiki tren. Dari Mitsui, kami menaiki tren menuju ke Ginza. Perjalanan mengambil masa 40 minit. Sekarang kami dah sampai di Ginza. Ginza memang terkenal sebagai salah satu kawasan membeli belah paling mewah di dunia ataupun syurga shopping mewah di Tokyo. Di sini kita akan jumpa gabungan butik jenama antarabangsa seperti Chanel, Dior, Gucci, Prada, Fendi dan lain-lain. Selain daripada itu, gedung serba nikah besar dan juga kedai-kedai tradisional Jepun. Beberapa tarikan utama termasuklah Ginza Six, Mitsukoshi Ginza, Wako, Uniqlo Ginza. Ini adalah cawangan terbesar Uniqlo.
chó kia chạy trốn mẹ rồi, nó bắt cù em qua cù là nó trốn mẹ rồi, hay cái gì đấy, nó trêu em. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Jumpa lagi.